Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya saya. Ni Cik Rosnah daripada Bangi datang untuk interview dengan kafe kita. Betul? Dah bertunang ke? Belum? Belum. Mungkin tak kenal mengenal, tapi dia akan kenal juga nanti hujung-hujung. Kahwin dah? Belum. Belum. Dia akan mengena ke? Ya, kenal sebab kita tak nak baik. pekerja kita ni terganggu waktu bekerja dengan masalah cinta. Jadi bujang tu adalah yang terbaik. Kita teruskan dengan soalan yang kedua. Cik Rosnah ada berapa kelebihan? Kita punya company ni perlukan 4 kelebihan daripada seseorang. Kelebihan yang pertama, saya mampu untuk berorganisasi dengan baik lah. Yang kedua, saya dapat berkomunikasi dengan baik juga di hadapan orang ramai. Dan yang ketiga, saya mampu untuk promote InsyaAllah. Promote barang lah. Ya betul. Jadi ada 3 je lah kat sini. Kita perlukan 4. Tapi jangan risau, saya nampak yang 4 yang Cik tak nampak, iaitu kecantikan Cik memang sangat-sangatlah menawan. Walaupun bujang. Itu bukan skill. Bukan skill? Bukan. Okey. Kalau soalan yang ketiga ni, dia ni skill lah. Okay. Skill masa depan. Iaitu 5 tahun ke depan, apa Cik nampak dalam masa depan Cik? Saya nampak saya akan berada di posisi manager satu hari nanti. Di sisi manager? Maksudnya? Posisi. Posisi. Maksudnya Cik tak ada plan nak berkahwin dengan manager lah, bukan? Bukan. Sebab kadang-kadang kalau kita ni mencari sesuatu, apa yang kita mencari tu dia ada depan mata kita. Macam kalau manager tu ada depan kita. Kadang-kadang kalau jodoh pun boleh juga kan. Tapi interview kita ni Cik nampak sangat potensi untuk kita punya company. Sebab kecantikan ada, masa depan ada nampak. Dan yang terakhir, Cik kena datang untuk jumpa dengan mak bapak saya. Sebab owner ni mak bapak saya. Jadi kena ambil keberkatan ibu bapa untuk dengan berkat. Keberkatan siapa tadi? Ibu bapa. Jadi nanti datang jumpa mak bapak saya, InsyaAllah kita akan nampak potensi Cik tu lebih. Tapi ini tak ada kena mengena dengan tempat kerja saya ni. Tak ada kena mengena. Sebab ni tempat kerja, InsyaAllah ini. Okey. Kerja selama-lamanya.